Komennya Ayana nangis ni. Ini kita bawa Ayana jalan-jalan lagi. Kat belakang kita ada water park. Bestnya mandi-manda. Lepas tu kita nak room tour. Sekarang kita dekat Desaru lagi. Aki asyik-asyik pergi Desaru je. Ya Allah. Macam mana ni Ayana? Tarapam-pam-pam-pam. Inilah bilik kita. Macam biasa, setiap kali kita pergi hotel, kita akan request happy birthday Ayana. Happy birthday Ayana Akila. 8 bulan dapat kek. Okay, kejap kita makan kek. Lepas tu kita dapat apa lagi? Dapat buah-buahan. Sedapnya ada buah lychee, buah naga, buah macam-macam. Wow, seronoknya. Mestilah seronok. Lepas tu ada dapat kek. Kek towel. Adalah dia punya decoration. Baby coat Ayana. Last Ayana tak tidur pun kat sini. Kalau aku letakkan dia kat sini, dia akan nangis. Nah, turun sini Ayana. Duduk. Duduk baik-baik, okay? Bye. Bye. Jadi dia nangis. Lepas tu, ui, apa ni? Wow, welcome to Hard Rock. Okay, Mr. Akil and Miss Ilya. Okay, lepas tu kita ada tandas macam biasa. Ada tempat mandi, tak ada bathtub lah. Macam ni. Okay, dah lebak. Ayana dah nangis. Ayana dah nangis. Kenapa? Nak apa? Nak dokong? Oh, cepat. Ting-ting lingking ping. Ting-ting lingking ping. Ping pong. Ping tong. Nak dokong ah. Dia nak tidur dah budak ni. Nak tidur ya sini sayang papa ni. Lepas tu dia cakap, "Wih, kan kita joget last buat tarian kita." No tita teda. No tita teda. Ting 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 ting. Allah nampak buruk. Seksi lah. Tak jadi lah. Sudah anda tengok video ni sila komen. Nak tidur. Bye, nak minum susu. Bye.